Alright, Assalamualaikum geng. Saya ni kali ketiga saya take untuk buat video ni. Kita tengok. Jadi ya. By the way, saya lama dah tak buat video. Rasa awkward sikit. Rasa kekok. Baru-baru ni saya ada buat video. Video masa tu saya pakai jubah. Jubah yang dari Mekah. Kelakar sebab saya lama dah tak buat video. Bila contohnya kita lama tak bercakap ataupun lama tak buat video, kita akan rasa pelik. Kita macam, I nak cakap apa first, second, third. Okay, apa flow dia, macam mana lidah mulut ni dia kebas sikit. Okay, tapi tak apa, saya cuba sampaikan apa yang perlu so that memudahkan semua orang. Right, sebelum ni saya ada pernah buat video pendek. Video masa tu baru tahun 2022 ke 2023. Saya rasa 2022. Kejap, 2022 ke 2021. Macam tu lah, lama dah video ni. Video tu kalau saya jumpa saya share. Kita boleh tengok yang masa saya akan letak dekat hujung of this video. Video tu dapat banyak kecaman juga. Kecaman dari segi yang actually saya bagi tahu benda yang positif. Tapi ada orang dia tak boleh nak terima cara apa yang mesej yang saya sampaikan. Cerita tu pasal jam sebenarnya. Pasal jam. Okay, saya mau pakai jam Saya cerita saya just buat video je. Yang lelaki ni dia kalau tak pakai jam, okay, dia sekian. Orang akan layan dia macam sekian. Okay. And then video tu saya terkejut juga. Saya ingatkan macam selalu saya buat video 50 view je. Alah, bukannya gempak mana pun kan. Kita sedar diri lah. Cermin muka sendiri. Tapi video tu dia pergi kepada, mulanya pergi 1k views, boom. Saya post dekat social media. And then dia pergi 2k. And then malam tu 10k, 20k. Lepas tu saya fikir, ni sampai 50k, 50,000 views ni. Okay. And then makbul doa saya tengah malam tu dia naik jadi 50,000 views, 50k, boom, 50,000 views. Okay. Saya dah rasa ni, saya cakap dalam hati ni, esok ni sampai 100k ni. Esoknya video tu memang betul-betul nak dekat 100k, 80k, 80,000 views, boom. Okay, 80,000. And then saya dapat kecaman yang betul-betul, apa orang kata it's not good. Sebab kecaman tu dah melibatkan, of course saya pentingkan safety saya. Yelah, kita pun buat urusan dekat luar, kita nak tenang-tenang, enjoy. Saya nak cari kawan, bukannya cari lawan. So bila dah kecaman yang sampai level yang saya rasa tak sesuai ada, and then saya decide untuk padam lah, delete video tu. Sebelum saya delete video tu, saya sempat lah screenshot. So memang ada lah nombor yang 80k views tu, 80,000 views dekat muka saya. So memang terkejut Bukan influencer, saya just background saya, you guys boleh check, boleh share. Kalau saya share background saya property agent, nak jual kereta, macam tu je lah. Sport yang saya main pun main golf, main bola sepak. Golf pun baru je main, baru je tahu, baru je belajar. So simple je, background saya simple je. Okay. The reason saya cerita pasal yang video yang saya pernah buat sebelum ni, saya dah try 1 tahun tak pakai jam. From this date, yang video ni, saya buat video ni, for the last year, saya tak pakai jam. Saya try, apa beza kalau saya tak pakai jam? Betul ni, saya try. Saya jarang pakai jam lah. Maksudnya tangan kosong. Okay. It's hard to say, difficult to say. You guys boleh share, boleh try. Saya tak sarankan sebab saya boleh bagi tahu shortcut. Saya boleh share pengalaman saya so that you guys boleh tahu. Kalau nak try, boleh try. Bila saya tak pakai jam, saya dapat layanan yang berbeza. Yang berbeza ni adalah dari segi yang not in the good way, not in the respectful way. Saya sendiri rasa. So saya proofkan yang video yang saya buat tu memang betul. Okay, saya tak pakai jam. So saya share apa yang saya lalui. Saya tak share siapa punya cerita ke apa ke. Saya share saya punya cerita, my opinion.
So bila saya tak pakai jam, layanan saya dapat tu lebih pada macam orang anggap saya ni main-main lah, macam dia ni serius ke tak serius ke. Orang tak tahu sebab saya tak pakai jam je, itu je. Saya dah try macam-macam baju, saya dah try baju collar, baju round neck, saya tak pakai jam. Jam tu tak ada. Saya tak kisahlah saya pakai baju apa pun, baju Melayu ke, tak ada jam jam tu tak ada kat tangan, kiri kanan tak ada, kosong. Jam tak ada, cincin tak ada. Tak kisahlah juga nak pakai cincin mana-mana kan. Cincin dah beli RM5 pun ada je lawa kan. Saya tak pakai semua benda tu, tangan saya kosong. Dan orang anggap saya ni main-main. Okay, tu kalau main-main. Sebelum tu saya share, umur saya 29. Bila saya tak pakai jam, saya duduk, saya berdiri ataupun berdekatan dengan budak-budak sekolah menengah, orang fikir, dan orang layan, orang bagi pandangan tu, yang dia orang ni fikir yang saya ni pun satu geng dengan budak-budak sekolah menengah. Nothing's bad, tak ada apa pun yang bad. Tapi you guys dah bekerja. Okay, kita dah bekerja, saya dah pernah bekerja. Saya deal dengan orang, saya deal dengan CEO, kita deal dengan orang-orang yang bagus, kita ada career. You guys pergi kerja, balik kerja pukul 9 pagi nak kena cek apa, lupa lah pashcard. Tapi sekarang dah tak ada pashcard dah. So kalau ada pun pakai thumbprint or something kan. Sekarang lagi lah senang, kerja work from home, you deliver the work. So bila kita dah biasa deal macam tu, kita, of course lah, you jangan pandang rendah dekat I. Mana boleh pandang I macam budak yang tak pernah bekerja lagi. Budak yang tak pernah bekerja lain punya cara. Orang yang dah pernah bekerja lain punya cara. Kenapa kita bekerja? Lelaki kita bekerja, of course lah, kita nak duit, kita nak gaji. Of course kita nak level of respect. I deal dengan you sebab macam ni. Okay, you deal dengan I, okay, I deal dengan you, okay. Cara cakap you, I just mirroring je. Kalau you cakap baik, cakap baik. Kalau you opposite, then I'm gonna be opposite lah. Based on you, saya akan mirror. Itu cara yang bagus sebenarnya, kita mirror dengan siapa yang kita bercakap. Okay. Tapi kalau lagi bagus, kalau orang tu cara cakap dia tak bagus, kita tak perlu ada lah dekat situ. Kita macam, okay, it's fine, terima kasih tuan, saya minta maaf lah kita gerak dulu. Macam, okay, itu cara dia. So saya dah try 1 tahun, memang dapat layanan yang tak best. Orang pandang rendah. Orang pandang rendah bila kalau, okay, saya pernah jual property. Saya bagi tahu dekat audience saya, dekat fan saya, dekat viewers, you guys. Okay, gang. Saya jual property harga RM800,000. Okay, double story. Tu average tapi tak ingat average, dah tengah. RM800,000 Malaysia dekat Putrajaya. Okay, itu property style-style yang saya jual. Property landed, bungalow, semidi, terrace corner lot ada, end lot ada, and then condo dekat KL sahaja. Tu level saya deal. So bila kita dah biasa deal tinggi, okay, contoh juga dah deal dengan manager, dengan boss, masuk pula kerja bank, deal dengan macam tu, dia macam ni, tiba-tiba orang pandang leki, orang pandang macam you ni tak tahu apa-apa ni, you ni tak ada pengalaman ni. Of course lah, benda tu is gonna be offended. Benda tu tak best. Saya dah buktikan, saya dah terima semua pandangan tu. So saya sendiri proofkan diri saya memang betul. Kalau you tak pakai jam, lagi-lagi lelaki kan, lelaki, saya fokus pada lelaki. Kalau kita tak pakai jam, orang akan nampak kita ni main-main. Ataupun student, budak universiti ke. Kalau you guys budak universiti, tak apa, it's fine. Kalau you guys, okay, saya bagi tips ataupun hack. You guys nak nampak gempak dekat, ataupun nampak smart lah dekat you kan, pakai je jam. Tak ada isu you guys. Kalau naik motor sekalipun ataupun jalan kaki pun pakai jam. Dress cantik. Tak perlu beli mahal pun, pakai yang simple je. Itu another topik lah saya akan share. Kalau nak pakai, kalau nak nampak smart tanpa spending a lot, just pakai yang simple je. Itu pun saya dah proofkan dah. Memang pakai simple, easy, tapi mesti ada jam lah. Pakai jam. And then rambut pendek. You guys explore lah macam mana. You guys punya identity sendiri. Saya tak boleh bagi tahu yang semua orang kena rambut pendek ataupun semua orang kena pakai jam warna hitam ke apa ke. Depend pada you guys. Ada orang suka pakai jam yang smartwatch, ataupun baju pun dia suka pakai baju yang color-color yang cerah. Saya suka pakai yang gelap. Ada orang suka pakai hitam, navy ke baju.
Depend baju maroon or something. Depend. You guys kena explore macam tu. Saya share apa yang proven kat saya, yang okay. So that you guys boleh dapat idea. Oh, Imran dia pakai macam ni lah. Oh, dia pakai macam ni lah. I boleh lah I try pakai baju hitam pula. Oh, match tak dengan karakter I? Oh, tak match. Okay, I tukar pakai baju biru. Oh, match. Okay. So, depend masing-masing. Kita tak ada yang strict. Okay, you kena follow A, B, C, D. Okay, tu you kena depend. Tapi saya beritahu, pakai simple. Dia punya baseline dia pakaian yang simple. Baju simple. Round neck ke, collar ke, simple. Tak ada corak pun lagi bagus. Tak ada corak pun tak apa. It's fine. Seluar pun simple. Jangan seluar lebih. Kalau seluar nak... Saya satu seluar tu saya lupa nama dia. Dia macam... Bukan gelebih punya style tu. Saya lupa. Yang budak-budak hip hop selalu pakai. Tapi di belah bawah tu dia macam ada cangkuk tu. Yang tu kemas. Itu Syamsul Yusof ada pakai. Tengok dekat IG dia. Itu okey. Yang tu saya pakai. So far okey. Right. Itu je apa yang saya nak share. Semula saya nak fikir buat video 4 minit je. Ni dah terlebihan. Guys, sorry lah. Right. So for the next content, saya get through lagi apa yang saya nak share. Kita jumpa lagi for the next video. Okay. See you. Bye bye.